Tahun 209, dunia tiga kerajaan di China bergolak dengan peperangan tak henti. Di tengah-tengah kekacauan ini, seorang ahli strategi yang sangat genius, Zhuge Liang, melancarkan satu langkah berani yang bukan saja akan mengubah peta politik, tapi juga menentukan nasib sebuah empayar baru. Ini bukan sekadar sejarah lama, ini adalah kisah di mana minda lebih tajam dari pedang. Anda pasti takkan percaya apa yang beliau rancang. Jingnan, sebuah wilayah strategik, bukan sekadar tanah kosong. Bagi Zhuge Liang, ia adalah nadi masa depan Shu Han. Dia tahu, untuk membina kerajaan yang kuat dan bertahan, mereka perlukan lebih dari sekadar tentera. Mereka perlukan bakat, sumber, dan laluan penting. Penguasaan Jingnan adalah jawapan kepada semua itu. Ini adalah risiko besar, tapi hasilnya, ia boleh menentukan siapa raja di China. Dengan perancangan yang sangat teliti, setiap gerakan dihitung, Jingnan akhirnya jatuh ke tangan Shu Han. Ini bukan kebetulan. Zhuge Liang bukan saja berjaya memperluaskan wilayah mereka secara drastik, tapi yang paling penting, beliau berjaya menarik masuk pahlawan dan cendekiawan yang tak ternilai harganya. Bakat-bakat ini kemudiannya akan membentuk tulang belakang Shu Han. Ini adalah langkah masterclass yang memastikan Shu Han bukan saja hidup, malah berkembang pesat. Strategi hebat yang masih kita bincangkan sampai hari ini.